saya Haja. Hai, saya Fatih. Hai, saya Syafika. Hai, saya Syafiq. Hai, saya Puan Umi. Hai, saya Dila. Hai, saya Mi. Apa menu kita hari ni? Oh hai, nama saya Su. Jom kita tengok nak masak apa. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan masukkan halia, serai, lengkuas, bawang putih, bawang holland dan bawang merah ke dalam bekas pengisar. Selepas itu kita kisar semua bahan sehingga halus. Langkah seterusnya, panaskan minyak ke dalam kuali. Tumis bahan kisar tadi bersama-sama dengan cili bawang. Ya, tumis sehingga pecah minyak. Seterusnya, masukkan gula Melaka, air asam jawa dan juga ikan bilis yang telah ditumbuk. Tumis sebentar, perasakan dengan garam dan juga gula. Dengan api perlahan, masak bahan sehingga kering dan masukkan kerisik dan gaul sekata. Langkah terakhir, kita akan masukkan mangga kering, gaul semua bahan sehinggalah sebati ya. Alhamdulillah, maka siaplah produk serunding mangga muda kita dan sesuai dimakan bersama nasi putih panas. Selamat mencuba.